Walaupun lesen memburu sudah ada di tangan, mereka dimaklumkan bahawa tiket masuk ke hutan simpan hanya boleh dibeli dari pegawai tiket. Masalahnya, pegawai tiket itu juga sedang kerja dari rumah. Rumahnya terletak 15 km jauhnya dari pintu masuk hutan. Nah, duitnya tuan. Patah kaki aku jalan 15 km semata-mata nak beli tiket kertas ni. Dan selepas selesai urusan yang menyeksa jiwa dan raga itu, mereka berdua terpaksa menyewa sebuah motosikal buruk untuk kembali ke hutan simpan. Setelah hampir sejam menjejak daki di dalam rimba, mata mereka akhirnya menangkap satu cahaya keemasan. Di tepi sebatang anak sungai, berdirinya seekor haiwan mitos, kijang emas lang. Itu dia. Kijang emas. Bahan masakan seterusnya untuk raja. Aduhai. Orang lain sedap kerja kat rumah. Bos, kerani, cleaner, tukang tiket. Semua kerja kat rumah. Aku seorang je yang tak boleh. Alasan sebab kuartus aku kat tepi hutan ni. Berhenti. Korang buat apa kat sini? Nak memburu, mana lesen, mana tiket? Jangan risau, tuan. Segala jenis mak nenek form kami dah settle. Ini tiket masuk modal perlu campur duit pun ada. Dan ini, tada, lesen berburu grade kayangan. Encik, lesen ni memang valid. Tapi lesen ni untuk memburu haiwan berdarah panas kelas regular. Kancil ke, babi hutan ke, ayam denak ke. Masalahnya encik berdua ni tengah aim kijang emas. Memanglah dia binatang, tapi badan dia kan diperbuat daripada emas tulen. Mengikut akta sumber asli, apa-apa entiti yang mengandungi lebih 80% emas jatuh di bawah bidang kuasa Jabatan Mineral dan Geosains. Dia dikira sebagai aset galian negara. Habis tu, kalau encik nak tangkap dia, lesen Jabatan Perkhidmatan ni tak laku. Encik kena pergi ke ibu negeri mohon lesen melombong mineral kelas A. Ada bawa lesen melombong tak? Erjoich, melombong pula dah. Kemarin kaunter 1 pergi kaunter 2. Lepas tu menapak 15 km beli tiket. Jauh, hujung dunia. Sekarang nak suruh kita orang ambil lesen melombong pula untuk seekor binatang. Pandir! Kau pegang aku. Esok pagi kita pergi HQ. Kita apply semua lesen yang ada kat dalam negeri ni. Lesen memburu, lesen melombong, lesen memandu, dan lesen perniagaan, lesen bot, lesen anjing liar. Semua kita apply biar padan muka dorang. Lagi padan muka kita kena menapak ke sana ke sini.